Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap terhadap pemimpin sejati. Apabila taat kepada pemimpin, keamanan negeri akan terjamin. Kepada pemimpin hendaklah patuh, supaya hidup tiada bergaduh. Kepada pemimpin beramah tamah, supaya hidup beroleh berkah. Kepada pemimpin elokkan laku, kerana dialah tempat mengadu. Encik-encik, puan-puan dan tuan-tuan, kembali kita bersua dalam majlis literasi budaya Melayu, yang mana pada hari ini kita masih meneruskan bacaan kita, iaitu membaca sebuah buku yang berjudul Tunjuk Ajar Melayu dalam Pantun, Gurindam, Seloka, Syair dan Ungkapan. Buku ini digubah langsung oleh Datuk Haji Tenas Effendi, yang mana pada hari ini kita telah pun sampai kepada bab yang keempat, iaitu Tunjuk Ajar dalam Gurindam dan Seloka. Pada bab keempat ini terdiri dari beberapa bagian, yang mana pada saat ini kita membaca bagian yang keempat, iaitu tentang ketaatan kepada pemimpin. Berikut ini adalah ringkasannya. Pemimpin adalah orang yang dituakan oleh kaum, masyarakat, bangsa dan negaranya, yang diberi amanah memegang teraju kepemimpinan. Kerananya, pemimpin harus pula ditaati dengan sepenuh hati, supaya wujud kedamaian, kerukunan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepada pemimpin bersopan santun, kerana dialah dijadikan penuntun. Kepada pemimpin hendaklah hormat, kerana dialah yang dituakan umat. Pemimpin jangan dijadikan seteru, supaya hidup tidak haru biru. Pemimpin yang baik kita muliakan, supaya umat beroleh kesejahteraan. Pemimpin yang baik jangan difitnah, supaya umat tak berpecah belah. Pemimpin yang baik usah dihujat, supaya sentosa dunia akhirat. Gendang gendut tali kecapi, kenyangnya perut, senanglah hati. Orang mengikut pemimpin sejati, lapanglah hidup sehingga mati. Kalau kain sudah dipakai, tak usah lagi diungkai-ungkai. Kalau pemimpin bijak dan pandai, bila dipatuhi hidupkan damai.